Kalau diberi 3 kereta JDM yang Bos Ijaz nak beli, apakah 3 kereta yang Bos Ijaz akan belilah? Okey. Nombor 1, Ha. Supra. Supra yang mana satu? Supra yang mana satu yang paling power lah. Tak tahulah model dia apa. Yang baru ke yang lama tu? Oh, yang lama? Yang lama, Supra Mark 4. Okey. Okey, yang lama. Nombor 2, Evo 9. Evo 9. Dah. Okey. Yang ketiga? R34. R34. Itu memang taste pecah lah, geng. Itu semua wang. Ini semua wang punya barang. Dia tak ada dah apa kereta-kereta yang macam kita pakai kecil ni, geng. Dia mai terus semua bangsawan terus. Tapi kena pakai satu. InsyaAllah. Jangan ada itu. Ini GTR kan? Tapi dia kena ada satu jiwa punya. Oh. Satu je. Kalau jiwa punya apa yang Bos Ijaz ambil? Betul jiwa Evo 9 lah. Evo 9 lah. Sebab? Satu sebab minat bentuk dengan kelajuan dia. Dengar-dengar dia kalau cornering pun boleh tahan. Cornering dia sedap lah. 4 kaki pula jalan. So, terima kasih Bos Ijaz. Semoga maju jaya dalam perniagaan lagi. Terus maju. Hari ni Bos Ijaz mai jumpa saya. Dia beli saya punya monster kuning saya. Yang colour kuning tu. Dia dah beli lah. Dia punya staff dia semua kan. So lah ni kita rasa kita dah boleh survey dah Evo 6 kita. Wah. Jumpa lagi. Baik, jumpa lagi. Jumpa lagi semua ya. Okey, jumpa lagi. Jom.